Bayangkan, sebuah asrama yang sunyi di malam hari. Bangunan yang dulu dipenuhi gelak tawa, kini bertukar menjadi tempat tragedi. Nama seorang gadis mula berlegar di bibir semua orang, Zara Khairina. Apa sebenarnya yang berlaku di balik tembok asrama itu? Adakah ia sekadar kemalangan atau ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi? Kenapa begitu banyak persoalan tetapi begitu sedikit jawapan? Siapa yang sedang melimungi siapa? Dan sampai bila kebenaran mahu ditutup? Hari ini, kita bongkar kisah yang masih belum terjawab. Ini adalah Inquest Zara Khairina. Seorang lelaki, bukan ahli keluarga, bukan kenalan rapat, tetapi pernah menjejakkan kaki ke asrama Tun Datuk Mustafa. Dia menyaksikan bagaimana disiplin ditegakkan di situ. Namun kini, sekolah yang sama menjadi lokasi yang dipanggil ramai sebagai crime scene. Dalam luahannya, dia persoalkan sesuatu yang lebih besar. Nyawa seorang pelajar dianggap kecil. Wang dan jawatan digunakan untuk menutup kebenaran. Dan sampai bila rakyat perlu diam? Mari kita dengarkan sendiri kata-katanya. Aku pernah masuk, ya betul, aku pernah masuk asrama perempuan Tun Datuk Mustafa, tempat adik Zara Khairina. So, Assalamualaikum semuanya. Justice for Zara Khairina, pray for Palestine. Aku ni bukan siapa-siapa, geng. Aku ni bukan orang kata family untuk Zara Khairina ataupun kenalan ataupun siapa-siapa. Bahkan aku tak kenal pun siapa Zara Khairina tu. Tapi aku terdetik nak cakap pasal Zara Khairina ni. Dan sebenarnya aku asal Sabah. Okey, aku orang Sabah. Dan aku bukan bersekolah di sekolah Zara Khairina, tapi aku pernah pergi sekolahnya tu. Sekolahnya tu memang sekolah yang aku rasa memang disiplinnya okey bagi aku dululah. Sebab aku datang time 2017. Time tu pun ada program Nadwa Kepimpinan Islam. Aku ni nakal sebenarnya, tapi tak tahu macam mana terpilih. Tapi yang time tu dia macam mendidik kepimpinan lah. Kalau datang pergi asrama itu pun, masuk asrama tengok